Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Ashikin binti Mak Sopi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jawi. Hari ini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah yang menggunakan prosedur TOTEPS, pertolongan cemas, buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 2. TOTEPS. Apa itu TOTEPS? TOTEPS merupakan prinsip pertolongan cemas yang diaplikasikan kepada mangsa yang mengalami kecederaan dalam keadaan sedar. Mari kita saksikan senario yang diambil semasa menelusuri SMK Jawi pada Jumaat yang lepas. Seorang pelajar perempuan tingkatan 4 terjatuh ketika kembali ke dalam sekolah semasa pergi merentas desa. Rakan-rakan pelajar tersebut memanggil pasukan rawatan sementara untuk melihat keadaan rakan mereka yang sedang jatuh. Kenapa ni? Sakit. Boleh bangkit tak? Pasukan rawatan sementara memapah pelajar tersebut ke kawasan yang lapang. Di dalam prosedur TOTEPS terdapat 6 langkah yang perlu diikuti oleh ketua rawatan sementara. Langkah pertama, stop, bercakap dengan mangsa dan menanyakan keadaan kaki mangsa. Langkah kedua pula, observe. Ketua rawatan sementara perlu memeriksa keadaan kaki mangsa. Langkah ketiga ialah touch. Ketua rawatan sementara perlulah memberikan sentuhan kepada bahagian kaki mangsa dengan berhati-hati untuk memeriksa keadaan kaki mangsa tersebut. Setelah rawatan awal diberikan, ketua rawatan melakukan pergerakan aktif iaitu langkah keempat kepada mangsa. Tetapi mangsa tidak lagi boleh menggerakkan kaki. Oleh sebab itu, mangsa perlulah dirujukkan kepada pakar perubatan yang lebih bertauliah.